Tapi lagu ni orang Cina kena tahu, orang Melayu kena tahu, orang India, Dayak, Kadazan kena tahu. Apa dia kata? Air mata darah bercampur keringat, bumi dipijak milik orang. Cenggau, jangan senyum. Bilik kamu dah, Cina semua ambil habis dah. Cina, India ambil habis. Melayu ni kena menangis. Dia kata, air mata darah bercampur keringat, bumi kita dirampas oleh bukan Melayu. Itu mesej dia, saudara. Betul ke? Siapa yang lepaskan tanah rizab Melayu ratus ribu ekar? Siapa yang hilangkan wang saham Bumi Putra 20 bilion ringgit? Siapa yang rampas syarikat-syarikat yang patut dipegang oleh Bumi Putra? Siapa yang curi duit lembu? Shish. Jadi sebab tu saya ubah. Air mata darah bercampur keringat, bumi dipijak milik kroni. Dam dam dam. Yang sebenarnya kroni, siapa kroni? Fitnah. Fitnah apa sudah? Lihat, siapa pegang syarikat elektrik ini? YTL, Yo Teng Lee. Dia pegang elektrik. Baru ini Najib bagi kontrak hampir 6 bilion ringgit Kementerian Pelajaran untuk IT, e-learning. Dengar UiTM Seri Iskandar. Jangan nak kata kami ni khianat Melayu. Kuasa dekat pemimpin-pemimpin UMNO. Sebab apa nak bagi kepada syarikat ini? Syarikat Melayu, syarikat Cina, syarikat India, ataupun syarikat Malaysia tempatan yang mampu kendalikan tak diberi. Bagi juga ke syarikat ini. Mana pengalaman YTL dalam pendidikan, dalam IT? Tak pernah ada. Jadi yang ada kerana hubung kait dia dengan keluarga Datuk Seri Najib, bagi 6 bilion ringgit. Kemudian dia tak ambil orang tempatan. Tak ada syarikat Melayu, Cina tempatan dia ambil syarikat daripada England. Untuk apa? Untuk tentukan kurikulum sekolah, mata pelajarannya teknologi maklumat seluruh Kementerian Pelajaran. Apa jenis manusia macam ni? Dulu pegang IPP, National Grid Pakar Terengganu Pasir Gudang, untung berbilion ringgit. Beli minyak dari Petronas harga murah, jual kepada TNB harga tinggi, dapat premium untung. Pasal apa TNB tak boleh beli dari Petronas? Nak bagi komisen kat dia bukan berpuluh, ratus juta ringgit setahun. Sebab apa? Siapa bayar? Rakyat bayar. Rakyat bayar. Sebab tu kadar elektrik tinggi. Siapa lagi dapat elektrik? Saya Mokhtar, Malakov. Dan saya Mokhtar. Siapa lagi? Ananda Krishnan, adik tiri Dr. Mahathir. Okey, Juli satu lagi. Ada satu lagi, Genting Highlands, Genting Sanyen nama dia syarikat. Untung 4 ni saja, saudara, bilion ringgit setahun. Subsidi kerajaan 20 bilion ringgit setahun. Kadar elektrik meningkat terus. Saudara tanya, saya nak jawab. Baik, kalau insya Allah Pakatan Rakyat perintah nak serah UMNO, nak gunding pun tak berani, saudara. Nak gunding balik syarikat dengan syarikat kerana agreement itu memihak kepada tokoh-tokoh besar. Tak ada sanggup berunding. Dia cakap hidup Melayu, bumi dipijak, Cina ambil. Tapi saudara, yang dia bagi dekat kroni. Saudara, insya Allah bagi kita tawan Putrajaya, atas nama rakyat kita panggil orang-orang ini, kaji semula perjanjian, dan saya jamin insya Allah beri kita tempoh 1 bulan, kita turunkan kadar elektrik di negara kita. Tengok Tan Sri Sek Mokhtar. Ada orang tweet kepada saya. Dia kata, Datuk, kami bangga dengan orang Melayu yang kaya. Pasal pada Datuk kritik. Saya kata, mana ada di dunia? Di dunia, satu syarikat dia bagi semua. Gula, Sek Mokhtar. Beras, Sek Mokhtar. Elektrik, Sek Mokhtar. Pelabuhan, Sek Mokhtar. Pelabuhan Pulau Pinang, Pos Malaysia, Bank Muamalat, KTM, Berat, Senai, Johor Port, Alam Flora, Puspakom, Proton, Lesen. Start dengan Dr. Mahathir bagi dia dulu. Saya tanya, ada tak di dunia satu syarikat diberi begitu sekali? Dia pandai
pandai semua. Gula dia pandai, kereta api dia pandai bekas dia kan. Kalau ambil gula, harga gula turun, tak apa. Dia bagi dekat dia, hidup Melayu. Dia untung, orang Melayu di bawah membayar. Ya. Kemudian Datuk Najib pula tolong umum, pertahankan gula naik. Najib, hang Menteri Kewangan ke? Hang ejen syarikat gula? Ini masalah sudah. Sebab itu kita kena kaji semula. Saya nak bagi tahu, saya tak peduli syarikat tu Melayu ke, Cina ke, India ke, Dayak, I don't care. You kena adil. You tekan rakyat, kita panggil you mesti hentikan tekanan pada rakyat. Kalau tidak, tak guna jadi pemimpin.